Hey, what's up guys? So korang boleh save resipi ni siap-siap. Kalau raya nanti open house tak tahu nak masak apa, boleh buat resipi ni. Nasi tomato dengan ayam masak merah ala kenduri. Okey, ambil 3 sudu minyak sapi, rempah 4 sekawan, 3 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, and then goreng kejap. Lepas tu masukkan 1 cube pati ayam, halia sebesar ibu jari, 4 sudu tomato puree dalam tin tu, masukkan sehelai 2 daun pandan, and then tambahkan 1 sudu gula, 1/3 sudu garam, lepas tu tambahkan setengah cawan susu cair. Itu saja dia punya sukatan lah. Okey, untuk beras pula ambil 4 cawan beras basmati, tapi korang kena rendam dalam air lebih kurang setengah jam dulu. Baru korang masakkan dengan 5 cawan air. Okey, 4 cawan beras masakkan dengan 5 cawan air. Tapi beras tu kena rendam dulu setengah jam. Okey, masak nasi macam biasa. Untuk ayam pula, korang ambil ayam, gaulkan dengan garam dengan kunyit, goreng sampai di golden brown, garing macam ni. Okey, next korang ambil 2 biji bawang holland, 4 biji bawang merah dengan 8 ulas bawang putih, korang blend dengan air. Lepas tu masukkan 1 batang serai dengan 1 helai daun pandan. Tumis sekali dengan kita punya bahan tumis tadi. Cili kisar ni nak pedas letak lebih, kalau tak nak kurangkanlah. Tapi kuali aku ni kecil, pindah kuali besar sikit. Tumis sampai dia pecah minyak, dah hilang pahit bawang tu. Masukkan 1 tin kecil tomato puree, tambahkan 2 sudu sos tiram, 2 sudu sos cili dengan garam subuk perasa, gula semua tu lah. And then bila dah pecah minyak lagi sekali, masukkan ayam tadi dan tambahkan hirisan bawang holland, hirisan cili, and then tomato. Lepas tu nak lagi creamy, lagi sedap dia punya kuah tu, tambahkan 1/3 cawan susu cair dalam tin tu. Lepas tu siap. Itu saja. Kacang-kacang kita punya ayam masak merah ala kenduri ni siap. Tapi tak tahu siapa yang kenduri nak kahwin tu. Yang pasti bukan akulah. Lepas tu kita boleh hidang, letakkan dengan nasi. Nasi dah siap belum? Dah siap dah. Tapi segala jenis rempah ratus kat atas tu bawa keluar dululah. Nanti kau nangis dek kalau tergigit buah pelaga tu nanti. Okay, boleh hidang dengan nasi. Acar ni tak sempat nak record, korang carilah resipi dia, senang saja, tak ada masalah. Boleh buat untuk open house raya nanti. Selamat Hari Raya.